Peroduan Myvi 2026 hadir dengan pembaharuan yang lebih moden dan menarik bagi meneruskan legasinya sebagai antara hatchback paling popular di Malaysia. Model terbaru ini menampilkan reka bentuk yang lebih sporty elegan dan berteknologi tinggi untuk memenuhi keperluan pemandu moden. Dari bahagian hadapan Myvi 2026 menampilkan grill baharu yang lebih besar bersama kemasan hitam berkilat dan logo peroduan terkini yang memberikan imej premium. Lampu utama LED matrik yang lebih nipis dan tajam dipadankan dengan lampu siang LED moden menjadikan penampilannya lebih futuristik dan bergaya. Bahagian sisi peroduan Myvi 2026 memperlihatkan garisan badan yang lebih aerodinamik dengan rim alloy 2 tone bersaiz 16 inci yang memberikan penampilan lebih sporty. Cermin sisi dengan fungsi lipatan automatik dan lampu isyarat LED turut menambah kemudahan serta gaya moden. Di bahagian belakang lampu LED penuh dengan reka bentuk baharu serta spoiler sporty memberikan identiti yang lebih dinamik dan menarik perhatian di jalan raya. Masuk ke ruang kabin Myvi 2026 pengguna akan disambut dengan suasana yang lebih premium dan selesa. Papan pemuka direka semula dengan susunan yang lebih moden serta penggunaan bahan berkualiti tinggi. Skrin infotainment sentuh bersaiz 10 inci kini menyokong Apple CarPlay dan Android Auto tanpa wayar membolehkan sambungan telefon pintar dilakukan dengan lebih mudah. Cluster meter digital penuh memberikan maklumat pemanduan yang jelas dan moden kepada pemandu. Tempat duduk direka dengan lebih ergonomik menggunakan fabrik premium atau kemasan kulit bagi varian tertinggi. Ruang kaki dan ruang kepala yang luas menjadikan perjalanan lebih selesa untuk semua penumpang. Sistem penghawa dingin automatik bersama corong udara yang lebih cekap memastikan keselesaan maksimum walaupun dalam cuaca panas. Selain itu, Myvi 2026 turut dilengkapi pengecas telefon tanpa wayar port USB Type-C dan sistem kemasukan tanpa kunci untuk kemudahan harian. Dari segi prestasi, peroduan Myvi 2026 dijana oleh enjin 1.5 liter dual VVTi generasi terkini yang menghasilkan kuasa sekitar 105 kuasa kuda dan tork yang responsif. Enjin ini dipadankan dengan transmisi DCVT yang memberikan pemanduan lebih lancar, penjimatan bahan api yang lebih baik dan pengalaman memandu yang lebih senyap. Sistem suspensi yang dipertingkatkan membantu memberikan kestabilan yang lebih baik ketika melalui selekoh dan jalan tidak rata. Aspek keselamatan menjadi salah satu kelebihan utama Myvi 2026 dengan kehadiran sistem peroduan Smart Drive Assist yang lebih lengkap. Ciri seperti brek kecemasan automatik, amaran pelanggaran hadapan, bantuan kekal lorong, kawalan jelajah adaptif dan pemantauan titik buta membantu meningkatkan keselamatan pemandu serta penumpang. Selain itu, 6 beg udara, kamera 360 darjah, sistem kawalan kestabilan elektronik ABS dan EBD turut disediakan sebagai ciri standard. Myvi 2026 juga menawarkan ruang simpanan yang praktikal dengan tempat duduk belakang boleh dilipat bagi menambah kapasiti ruang kargo. Gabungan reka bentuk moden, teknologi terkini, prestasi cekap dan keselamatan yang lengkap menjadikan peroduan Myvi 2026 pilihan ideal untuk golongan muda, keluarga kecil dan mereka yang mencari kereta harian yang serba lengkap. Adakah anda rasa peroduan Myvi 2026 masih layak digelar Raja Jalanan Malaysia dengan semua pembaharuan yang ditawarkan ini? Terima kasih kerana menonton video ini. Jangan lupa tekan butang like, share dan subscribe saluran kami untuk mendapatkan lebih banyak video menarik mengenai model kereta terbaru, spesifikasi terkini dan perkembangan dunia automotif Malaysia.